korang tengok dia punya design. Dah tak nampak macam sebuah smartphone Untuk korang yang selalu shoot menggunakan phone ataupun seorang profesional, serius, korang kena ada yang ni satu. So guys, ini dia master grip daripada Telesin. So ini untuk iPhone 17 Pro Max. So macam ni lah rupa dia. Basically dia adalah sebuah phone grip yang lebih memudahkan untuk korang merakam. Untuk packaging dia, serius nice. Jom kita buka dulu. So first korang akan dapat dia punya casing. Jom kita buka. Belakang dia ni macam tekstur leather, tapi aku tak sure adakah dia leather yang betul. Dia agak grip sebenarnya. Korang tengok. Dah nampak macam professional punya videographer dah. Manual book untuk selfie ring light. Manual book asing untuk master grip dia pula. Yang ini aku rasa mungkin korang akan perlukan. So better simpan lah And korang dapat juga kain microfiber daripada Telesin ni. Cantik guys. Ini dia punya ring light. And dia sebenarnya magnetic tau dekat belakang ni. Okay, kita try dulu. Wow, kuat kan? Serius tak tipu. Aku sangat yakin untuk pegang macam ni. Nampak? Dia boleh lipat macam ni siap Richard May. Nampak tak muka aku? And sebenarnya dia boleh panjangkan Korang tengok. Korang letak je macam ni. Korang nampak lighting dia. Nice kan? Boleh juga melintang macam ni. Nak onkan dia, tekan saja lama-lama dekat sini. Lampu dia nampak lebih natural. So ini lebih warm and ini lebih kepada cool. And dekat atas ni pula untuk korang adjust dia punya kecerahan. Korang nampak? Ini yang paling malap Itu pun dah terang. Korang boleh terangkan dia lagi. Tak tipu, sangat terang. Yang paling malap pun dah cukup terang sebenarnya. Dekat sebelah dia ada battery indicator. Sebelah ni pula port Type-C untuk charge ring light ni. And ini dia punya filter tau. Kita tengok dulu. So korang boleh lekatkan dekat belakang ni. Dia adalah UV protector. And lagi dalam ni ada satu kotak. And ini dia punya strap. So korang boleh gantungkan dia. So lebih secure lah bila korang nak pegang phone tu. Dekat sini korang boleh masukkan satu charging Type-C to Type-C. Wow. So gang, inilah benda yang kita nak tengok sebenarnya. Kalau korang nampak ada logo charging ni kan, ini juga korang boleh jadikan sebagai power bank, yang mana kapasiti bateri dalam ni adalah 3200 mAh. On kan dulu. Korang nampak tak? Serius, memang sangat nice. So bila korang nak merakam, korang just pegang macam ni sahaja. Dalam masa yang sama, dia terus charge phone korang. So tak kena risau kalau semasa rakam, bateri phone korang tu habis. And yang best, korang boleh switch dengan sangat senang. Daripada portrait ke landscape, just pusingkan sahaja phone korang. And terus, dia dah jadi macam sebuah kamera sebenarnya. Ini adalah thumb rest. Memang dicipta untuk letakkan jari. So dia lebih ergonomik. So dekat bahagian atas ni dia ada shutter button, and untuk zoom in dan juga zoom out. Sini untuk record button. Ini adalah button untuk korang custom. Dekat bawah ni power